Dapatkan kandungan eksklusif berita Pertiwi hanya di Pertiwi Plus. Serendah RM8 sebulan, sokongan anda amat bermakna buat kami. Layari tvpertiwi.com dan nikmati kandungan berita berkualiti dan eksklusif hanya di Pertiwi Plus. Semuanya kami lakukan demi Pertiwi. Aktivis masyarakat menggesa kerajaan campuran di bawah pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim serius menolak ideologi berbahaya DAP yang boleh mengancam kesucian agama Islam. Profesor Dr. Ridwanti Abdullah berkata, ideologi Malaysia menjadi pegangan kuat DAP semakin mengancam kedaulatan agama Islam, terutama titah Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin, Idris Shah. Ini memang Malaysia ni bahaya. Ya, nakkan hak sama rata, sama rasa dan ternyata dia bertentangan dengan perlembagaan. Sebab itu ada tindakan yang nakkan parti politik ini diharamkan. Sebab asas Malaysia itu bertentangan dengan perlembagaan. Jadi sampai sekarang lah kita tengok parti politik ini bukan saja tidak diambil tindakan. Malah pemimpinnya makin berani bercakap perkara-perkara yang sensitif sebegini. Walaupun dia tahu pemakan babi ini tak ramai, walaupun dia tahu Sultan telah bertitah, walaupun dia tahu perkara ini sensitif untuk dibincangkan, apatah lagi dibangkitkan di peringkat khalayak. Saya rasa pemimpin seperti ini kalau nak sangat makan babi, saya syorkan dia ni tinggallah dekat dengan kandang babi, kan boleh tengok babi, cium babi, makan babi, tidur dengan babi dan sebagainya kan. Dan saya minta lah, kalau nak bandingkan babi dengan lembu ni, nak sebut dengan dia lah, pengalaman saya lah. Bau lembu ni, kekotoran lembu lah kalau dia kata kotor kan. Jauh dibandingkan dengan babi ni, sebab saya berani cakap ni sebab saya dari kecil tu pernah ternak babi. Dan saya nak sebutkan, babi ni, ternakan babi ni jauh lebih kotor daripada lembu, kambing dan sebagainya kan. Lembu kambing ini dia makan rumput kan. Tapi babi ini saat ni ke makanan dia makan. Jadi saya nak sebutkan apa yang kita kata soal virus JE dan sebagainya, ini semua punca pada babi. Jadi kalau kamu nak sangat babi ni, kamu pergi tidurlah dengan babi.